Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Berjumpa lagi dengan channel kita Mullah Hanafi Channel. Okey guysku, hari ni Mullah Hanafi jalan-jalan nak pasang lampu jalan, nak kemaskan. Ni masa ni dalam perjalanan kita, nampak ada satu pokok depan kita tu. Cantik warna dia. Jadi ni barang-barang yang kita ambil. Kita ambil drill, kita ambil canai. Ni kawan-kawan kita semua yang bekerja dengan kita sekali. Jadi kita nak pasang lampu jalan, kita nak bagi cantik sikit lampu jalan ni. Terutama dekat sini. Korang boleh tengok kan. Ni perjalanan saya. Saya akan tunjuklah kepada korang macam mana kita orang nak buat. Ni lampu jalan. Nampak tu lampu jalan. Jadi tugas saya, sekejap saya letak dulu canai tepi ni, dan saya letak bateri dulu, dan saya akan ambil lagi barang U-clip kita panggil untuk kita pasang. Jadi kepada korang boleh tengoklah Mullah Hanafi. Jadi pipe ni nanti lekat sebelah besi sana. Ni skru, jap kita buka dulu tu kawan kita. Dia ni daripada Bangladesh. Dia pandai wiring. Jadi sama-sama kita buat. Nampak ni skru. Tu kawan saya. Saya tarik daripada ujung sana sampai ujung sini. Nampak U-clip tu dekat bawah ni saya tunjuk. Jadi kan. Jadi saya pun ambil lagi U-clip dalam supit ni. Ni lapu. Kita tarik sampai ujung sana. Jadi tugas kita hari ni untuk kita kemaskan wiring sahaja. Kita letak dalam pipe. Yang ni lebih macam ni kita akan potong. Kita potong dengan cana. Nampak ni. Jadi sebelum tu kita drill dulu satu-satu. Ni kabel lampu. Tu wire dia yang sebelum. Nampak uduh kan. Berjuntai macam tu. Korang tengok sendiri kan. Jadi okey, ni pipe pipe putih lah. Nampak ni wiring ni. Jadi wiring ni kita akan tarik lagi sahabat kita dengan canai tu. Nampak tu. Nanti jadi macam ni selepas kita pasang. Ni contoh yang kita tunjuk kepada korang. Ni canai ni senang sikit kita nak potong. Sekejap saya potong saya tunjuk. Potong macam tu rapat. Sekarang ni saya on canai dulu. Lepas tu baru saya potong. Korang tengok video ni nampak. Cantik kan selepas saya potong. Nampak tu rapat dengan besi tu. Lepas tu nanti kita cap balik. Nampak, jadi U-clip ni boleh duduk dekat sini. Jadi kemaslah sikit wire tu, jadi taklah berjuntai macam jambatan yang nak runtuh tu. Kan. Jadi saya pun ambil benda ni, ambil canai lah maksud saya. Sekejap lagi saya akan tunjuk kepada korang. Tu kawan kita, dia tengah joring wiring. Nampak tu. Okey, tugas kawan kita ni untuk dia looping. Wire ni dia masuk, dia join dengan lampu. Nampak tak tu? Kan? Kerja kita masuk kita buat piping. Dan kawan tiba-tiba bateri canai habis. Jadi saya pun ambil lah charger untuk saya nak cas. Tapi charger ni saya salah ambil lah. Saya bawa turun, saya cas dulu. Saya ambil canai ni sekali. Saya guna canai bateri. Nampak? Tu baru betul bateri dia dengan charger dia. Nampak saya dah masuk, saya dah on 48V. Lepas tu saya datang balik untuk saya nak potong skru-skru yang lebih tadi. Ni perjalanan saya untuk nak pergi memotong tu lah. Nampak? Begitulah kira-kiranya. Okey, macam ni. Saya on canai, saya potong ni. Nampak? Tadi sebab saya tak sempat nak tunjukkan. Jadi skru yang lebih tu kita potong rapat je macam ni. Ni saya tengah potong. Korang boleh tengok sendirilah kan. Macam tu. Lepas tu gosok sikit supaya dia sama besi tu menyatu dengan skru. Lepas tu kita potong satu lagi depan kita. Jadi itu sajalah video hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.